Anak lationg dimakan tiung lah sayang. Anak layang merbah. Ayang, apa ni? Lap meja pun tak bersih. Ai, dari tadi ayang lap meja tak kalah tak bersih-bersih. Anja ni saja nak seloroh pagi lagi. Lap balik semula ayang. Ni melekit-melekit tau tangan Anja ni Lah, Anja tu selalu nak dera ayang. Dah pergi sana. Nyebuk je kita nak buat kira ni. Benci ai. Assalamualaikum, Mak Ngah. Waalaikumsalam. Sibuk ke? Boleh tahan lah, cikgu. Waalaikumsalam. Duduk, cikgu. Cikgu apa khabar? Alah, Mak Ngah ni tak payahlah panggil cikgu. Panggil Ana je lah. Alah, apa salahnya Mak Ngah nak bergurau? Lagipun, kan elok Mak Ngah panggil Cikgu Ana. Itu tandanya Mak Ngah hormat dengan kerjaya Ana sebagai pendidik bangsa. Terima kasih. Ini menyampah aku dengar. Cikgu konon. Ni baru jadi cikgu tadika nak tunjuk lesen. Perak ni lain lah kalau jadi cikgu universiti ke, barulah boleh. Kamu diamlah Budin. Menyampuk atau masuk aja menyampuk orang bercakap. Masuk aja menyampuk. Diam. Ayang. Ya. Ni buatkan Cikgu Ana kita ni air. Cikgu Ana saja, saya tak buat apa nganga. Kamu ada mulut nganga, minta sendiri. Oh, lesen. Mentang-mentang duduk sebelah Cikgu Ana. Duduk apa sebelah Cikgu Tadika, lesen. Tak apa. Satu hari saya akan jadi cikgu universiti. Tang tu baru saya nak tunjuk lesen. Cikgu universiti tu yang mereka panggil apa? Lecturer? Apa? Lecturer lah. Lecturer betul. Saya ni jadi apa lagi sekali? Lecturer. Lecturer? Jangan harap saya nak lalu sini makan kedai mangan tau. Abang Budin, ni nak jadi lecturer ni. Awaknya? Nak tanya sikit lah. Tahun bila? Oh, tahun 8. Tahun 8 tak 89 dah apply dah. Tahun 8, tahun 9? Awaknya heran tiba. Taklah. Tuhan tak tahu. 10-0 lah tu. Abang Budin tahu tak? Ana ni jadi cikgu dekat sekolah Tadika tu ke, dekat universiti tu ke, sama aja tau. Tugas seorang cikgu ialah mendidik anak bangsanya menjadi warga yang berguna demi wawasan 2020. Hidup cikgu. Terima kasih. Faham tak? Faham lah. Amboi macam dia cikgu lagi. Ni tunjuk tangan ni apa ni? Ni semangat ke emosional? Perempuan Budin, perempuan. Salah. Perempuan, kala racun kau penawar. Anak, Aniki. Terima kasih. Anja, Ya. hari dah tengah hari ni naik kata masak ayam lapar. Ayang tak nampak ke Anja tengah sibuk ni? Ayang makan aja lauk semalam. Yang tu dia suka. Apa dia? Duduk semalam. Perempuan Budin. Kalau dah pandai sikit, mulalah malas ke dapur. Awak. Ayang, tengok tu. Kita sibuk tak nampak agaknya. Kamu orang tahu, ni Ana Budin, Mak Ngah nak bagi tahu. What? Mak Ngah ni lah yang sibuk buat kira-kira ni. Tu. Ni, nak agakkan powder kamu. Haram tahu. Habuk pun tak tahu. Kalau kau mengira 10, orang kata kira 10 kali je salah. Tu. Ni apa benda 10 kali ni? Pelik sangat bunyi 10 kali ni. Amboi. Main-main ingat 10 kali apa? 10 kali Ni, apa? nak cerita kang. Mak Ngah sudah naik angin main. Pasal? Dia sudah tuduh Pak Uda kata Pak Uda tak tahu nak kira. Bukan tuduh Pak Uda tak tahu nak kira. Memang Pak Uda tak tahu kira sungguh. Tu kah? Oh. Betul. Hari tu aku makanlah mi goreng dengan teh. Teh, Biasalah RM2.5 kan. Kita dah berapa belas tahun dah makan ni. Lama. Tahu agak. Naik tak naik emang kita tahu. Tapi Pak Uda aku panggil suruh kira, dia kata 28. 28. Aku kata 2.5. 28. Aku kata 2.5. Teh dengan mi goreng tu 28 lah, Abang Mat. Ana tak hari makan kat sini
tahu dulu betul. dalam berlosing. Betul. Apa lah, 2,5 lah. Nampak nak gaduh pula. Tadi yang gaduh mampu dah. Betul dah, betul. Dah pandai. Pandai lah. Cikgu? Oh, cikgu. Oh, cikgu. Bukan cikgi. Dah, betul. Tadi bercerita. Itulah aku tu kata lah. Aku kata 28. Dia kata 2,5. 28, 2,5. Aku empuk kamu, aku cik kata. Oh, ya tak? Daripada aku kena empuk, okey 2,5. Ambai ah. Aku bagi duit RM5. Aku bagi RM5. Tahu, berapa dia bagi balik tau? Balance. Sepatutnya RM2.5 kan? Dia bagi aku balance RM7.5. Aku kata Pauda, RM2.5, RM7.5, Aku empuk kamu dengan meja. Gaduh lagi. Daripada aku kena empuk dengan meja, biar aku ambil duit tu. Rezeki aku. Amboi, itu dia baru aku tahu tebakan kamu. Yang mana dia? Kalau dah tahu aku silap kira kau bagilah balik. Minta balik dia tu. Apa nak minta? Balik dah kebun lah. Pauda nak empuk saya dengan meja sekarang. Bagilah. Rezeki saya, rezeki. Eloklah tu. Rezeki. Konon itu rezeki daripada orang tak kerti mengira. Rezeki haram tu. Mak Ngah, inilah contohnya bahana kalau jadi orang tak berpelajaran. Orang yang tak pandai, kenalah tipu dengan orang yang pandai. Yang sedih lagi Mak Ngah, bila tak pandai ni. Bila tak pandai apa? Bukan, Anak nak cakap apa pusing ni. Cakap. Dia memang penyakit tu. Dia penyakit sampah ayam. Bila dah tak pandai, apa lagi? Tak kerja lah. Sekejap kerja, sekejap tak kerja. Tapi banyak masa nak rasa tak kerja dari kerja kan, Abang Mat? Amboi, patutlah aku tersedak, Mat. Ada orang kata kat aku. Amboi, bagus mekanik kita nampak. Siapa kata Abang Budan? Jom. Baru siap-siap dia kata kita macam dia kata. Dia buat bodoh. Pandai dia. Budin, bukan dia kata, dia tak kata. Dia bukan kata tulis-tulis kan. Memang ni kenyataan. Memang betul. Pasal tu orang terasa. Tepuk sekali. Mike, jangan duk campur hal ni. Ni aku dengan anak saya hamun susah buat dengan dia. Aku ada sini. Aku nak angin jangan main-main. Apa? Aku tutup mata ni. Tutup. Macam kecil selawai. Hantarlah. Tutup. Cakap ke tadi dengan Pak Uda dengan Pak Busu ni? Cakap lambat berpenuh. Panjang ngomong. Itu dia. Pak Uda Apa dengan Pak Busu. kayaknya? Kau bertiga manggil kami apa hal ni? Cakap siap. Ini sebenarnya saya ada hal sikit nak dibincangkan dengan Abang Long dengan Ayang. Kalau ada hal tu apa di bawah? Baiklah kita naik atas, eksekutif sikit tempatnya. Pak Uda, Pak Usu, Ya. hal yang nak dibincangkan ni berkaitan dengan seluruh penduduk flat ni. Pak Uda, ini soal masa depan menuju wawasan 2020. Ini bukan soal yang mudah tu tau. Okey. Cakap dah aku dengar cakap. Gini. Saya selaku ketua wanita dekat flat kita ni, mencadangkan nak buka kelas tambahan dekat balai raya kita tu. Supayanya budak-budak kita yang dungu, yang biol-biol tu boleh belajar. Kelas apa lagi ni? Kelas yang ada ni pun tak terkira dah. Kami berdua ni sampai bergilir-gilir setiap hari pergi menengok ke kelas tu. Ada kepatut sampai 5 kelas hari Senin sampai hari Jumaat kami bekerja. Betul lah tu, dah betul sangat dah tu. Kami kena pergi tengok kelas masak lah, kelas menjahit lah. Ini kelas apa lagi ni? Pak Uda, Pak Busu, kelas tu kelas kemahiran. Yang Mak Ngah cadangkan ni kelas tambahan. Ni nak ajar budak-budak tu mengira, mengeja, membaca. Mengira membaca ni semua buang masa ni semua. Mengarut kelas-kelas ni. Kita yang penting dalam hidup kita kemahiran. Mahiak. Mayak apa mayak? Apa mati? Kemahiran. Jauh. Yang tu yang penting. Orang tak tahu eja, tak tahu kira pun kalau dia pandai, dia mahiak. Mahiak. Dia boleh hidup. Kalau ini macam saya boleh ajak kemahiran memandu. Semua garanti boleh gagal lah. Ya. Garanti boleh lulus. Okey. Saya sesuai dengan pekerjaan saya boleh hajar setiap orang.
kemahiran tadi. Mahir. Kemahiran tadi untuk mengendak dan juga menembak. Kalau saya ajar mengendak dan menembak, orang buta boleh mengendak dan boleh menembak dengan baik. Mahiran tu. Hang punya ajak buat korang kok lain menyusah orang. Ni, saya bukan nak cakap banyak dah. Saya punya kemahiran saya mengajak bagi dapat duit je. Saya boleh ajak orang siapa-siapa nak ajak belajar dengan saya, cari botol dan paper lama. Boleh dapat duit, jadi mahir. Yalah, eloklah tu. Kalau macam tu, abang-abang semua ni bolehlah ajar monyet kat zoo tu. Nanti monyet-monyet kat sana pun lebih mahir daripada abang bertiga ni tau. Ni apa ni monyet-monyet pula ni? Amboi. Dia ingat kita apa kita ni? Lucy, apa Lucy tengok Abang? Abang belajar tinggi tau. Abang pun budak U juga dah. Oh. Apa? Abang budak you. Kalau abang budak you pandai, macam kalau eja MANGO bunyi dia apa? Alah, tanya lagu tu. Lagi mula. MANGO. Bunyi apa? Alah, senang. Bunyi apa? Bunyi. Apa dia? Bengong. Bengong. MANGO. Oh, Monggo. Dia nak ajar kita, dia ejo tak habis. Bukan Monggo saja, dia ada lagi LIA, Mongolia. Bukan Mongolia. Dah? MANGO. Dah? Bunyi dia mango. Apa pula ni? Dia je pun tak betul. Apa Ustaz? FMA. NGO ngo, mango. Tengok. Pak Uda pun ketawa tau. Itu pun belum budak tadika lagi. Pak Uda. Ya. Boleh tak Pak Uda eja dada? Tengok. Dia dada hari-hari pandang tengok. Dia alik dada. Pak Uda. Apa yang Pak Uda eja tu? Hei, Lucy bukan panggil Pak Uda eja macam tu lah. Eja lah dalam huruf Rumi. Rumi. Rawami ya Rumi. Pak Uda ni susah sangat lah. Bukan dalam Rumi macam tu. Eja lah dalam bahasa Malaysia. DA. Dah. Ni. DA. DU. Dada. Dah betul depan tu. Yang tu dadu. Dadu buah dadu yang pendek balik. Tengok siapa yang kena. Yang tu dadu. Abang Budin. Awaknya? Abang Budin pandai kan? Semua orang dah tahu. Yang tu benda tak ada cerita awaknya. JAWS. Apa bunyi dia? Saya bukan nak cakap banyak. 5 kali saya tengok tu gambar. Gambar tu bagus. Dia punya suspend kan? Jawas. Ni, kepala otak hang Jawas lah. Ini ikan Jos lah tu. Jos. JAWS. Jos lah. Itulah tergaru-garu kepala. Inilah dia ni. Ni, balung ayam. Itu pasal lah saya nak mencadangkan kelas tambahan tu. Supaya budak-budak ni semua boleh belajar menulis, membaca, bahasa Melayu ke, bahasa orang putih, bangsa apa saja boleh belajar. Ya, betul Pak Busu. Saya boleh ajar une rende mune nale anje. Saya boleh ajar lah bahasa Tamil. Ini Lucy bahasa Mandarin. Saya busna pergi bisu dia. Betul dah. Dia nak ajar ni, elok kita masuk dah. Boleh kau mengikut sekali. Kau nak cakap dengan budak ni lah. Dia orang yang nak belajar, bukannya aku. Tak ada orang nak belajar. Tak ada apa nak belajar. Masuk kelas tambahan, mesti kena bayar yuran bulan-bulan. Kau kan 340. Siapa nak ambil duit? Mau belajar kelas aku, mengendak menembak free lah. Tak kena bayar apa-apa. Nek, saya nak menembak ke? mengendap. Baju dah sama. Buat lubang dah tinggal lagi. Udahlah, jangan kau dengar lah kata budak ni cakap budak ni. Elok kalau besok kita ikut je sama-sama. Kamu boleh belajar sekali. Allah Abang Long ni jangan merepek lah kau jangan apa aku ikutnya. Aku bukan bodoh sangat. Aku tahu mengeja lah saja aku buat tadi. Kalau tak percaya biar aku eja. Ni, Eja apa? eja kentang.
Okey, kentang. Kentang. Ha. K-E-N ken. Betul. Betul tak? Betul. K-E-N-T kent. K-E-N-T. Kent. Betul. K-E-N-T-U-T kentang. Kita kan semalam buat duri tidur kami tidur garang. Oh, ni garang mulut ni. Nih, Oh, pasal apa? pengawas lah. Allah Allah. Teh merah. Baru cik. Apa? Apa? Hah? Hai, apa? Hei, lawa. Ini murid baru ke? Cikgu. Berdiri kelas. Selamat petang cikgu. Bang, berdirilah kamu. Saya berdiri apa mana lagi berdiri? Dia memang berdiri. Ha. Pagi. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid boleh duduk sekarang? Boleh duduk ke? Ya, boleh duduk. Cikgu tak duduk. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mengeja. Mengeja you, mengeja. Kita akan mulakan dengan huruf B. Badari, buncit Badari. Murid-murid dalam kelas jangan main-main. Dah, you dah. Ini huruf apa? B. B. Bunyi B kita sebut. Pandai. Cikgu, kalau nak sebut lebih cantik punya B, Ya, Budi. kita makan nasi lemak 3 bungkus, lepas tu Cikgu, saya try. Ya, Rabi. Rabi kena sebut betul-betul. Ingat ya, dalam kelas cikgu jangan main-main. kami nak belajar, cikgu. Ya, baik. Kita mula mengeja ya. Baik, cikgu. B-E-ba. Baba. B-E-ba, baba. B-E-ba. C-E-ca. Baca. B-E-ba, C-E-ca, beca. Baca, Budin. Bukan Baca. beca. Saya teringat beca Penang. B-E-ba. D-I-D. Badi. Kenapa lari semua? Badi jangan. Kena badi takut. Alah, Pak Uda, Pak Busuk, ini badi. Kita belajar mengeja kan? Bukan badi yang mati tu. Kena badi. Kena badi ngarut. Kena badi. Demam 3 hari tau. Jangan. B-A-B-A-T-U-2. B-A-T-U-2. Batu. B-A-B-A-J-U-J. Baju. Ya, baju. B-A-B-A-L-A-La. Bala. Saya tahu. Ini bukan bala Subramaniam. Saya nak kawan. Bala. Nih. Rabi, ini bukan bala kawan Rabi. Ini bala. Maksud dia malapetaka. Saya nak kawan malapek tahu apa tu nama mati tahu. Macam-macam lah. Dia ninja lah. Kita ada B-A-B-A-R-A-Ra. Bara. Kita pergi. Okey. Kita sama-sama dapat. Janganlah bercakap dalam kelas. Baik, cikgu. B-A-B-A-R-A-Ra. Bara. B-A-B-A-R-A-Ra. B-A-B-A-R-A-Ra. Bara. Ikut cikgu ya. B-A-B-A-R-A-Ra. Tak pasal cikgu. Cikgu suruh ikut. Yang ikut cikgu ni kenapa? Tadi Cikgu je. suruh ikut baca. Kau baca. Lagi kita ada B-A-B-A-S-I-C. Basi. Tak basi tak Sakit makan. perut cikgu. Jangan. B-A-B-W-A-Y.
bawah. Ya, nam datang parti itu kan ya. Oke. Ada mana yang pelapar saya? Ada kuantar nana. Ya, Cemara Sultan aja poin kan. Sultan dah ni nah. Rabi, Ya, mau kira nak kena wei number 4. Oke. Ya. Off the phone lah. Wait lah, I'm talking one. Rabi lain kali dalam kelas tak mau bawa telefon. Boleh. Dia macam tu selalu cikgu. Tak boleh macam tu tau dalam kelas. Ya, saya tahu. D-E-W-A-W. Saya tahu. Bewok. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.